adakah penggunaan ayat doa solat itu dah ada sebelum Islam lagi? Ya, betul, sudah ada. Sudah ada. Sebabnya dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut banyak Nabi-Nabi bersolat. Banyak solat. Contoh Nabi Musa, bila mana dia dapat wahyu, Allah Ta'ala suruh dia solat. Okay? Kemudian Nabi Ibrahim, dia doa kepada anak cucu dia, kan? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dengan zuriat aku ni orang yang muqim dalam solat. Maknanya orang yang sentiasa sampai mati solat. Dan nabi-nabi lain pun begitu. Semuanya dah ada solat, dah ada daripada dulu. Cumanya penentuan kita 5 waktu ni ada ketika Isra' Mi'raj. Gitu. Maksudnya Nabi Adam syariat solat tu dah ada lah. Dah ada lama. Cumanya syariat-syariat tu tidak diperincikan. Okay, secara khusus ada yang kata banyak waktu, ada yang kata sebagainya. Dan Nabi SAW sendiri pun ada ulama yang kata bahawa sebelum Isra' Mi'raj, Nabi solat 2 waktu. Iaitu pada waktu awal pagi dan awal petang. Cuma lepas Isra' Mi'raj diturunkan 5 waktu. Syariat tu. Maksudnya sebelum Isra' Mi'raj memang dah ada solat lah. Dah ada, sudah ada. Dan Nabi-Nabi dulu memang dah bersolat, cuma dengan syariat mereka. Dengan tata cara mereka sendiri. Sebab setiap Nabi dia ada tata cara sendiri, syariat sendiri. Macam mana ibadah solat ni sebelum Isra' Mi'raj kan, kita cerita sikit di luar konteks ni. Sebelum datangnya syariat Isra' Mi'raj, Nabi dapat dinaikkan ke langit untuk diceritakan tentang solat dan sebagainya. Macam mana syariat solat ni daripada wahyu pertama Nabi dapat? Maknanya bagaimana keadaannya itu tidak diperincikan dalam dalil. Cumanya bila kita faham, semua Nabi-Nabi dulu dah biasa dah. Bila sebut solat dah biasa dah. Dah ada dah zaman dulu. Sebab tu Nabi Musa boleh nasihatkan Nabi, umat kau tak mampu ni, 50 waktu ni banyak. Minta lagi 5. Maknanya dia dah faham dah solat tu apa. Dan Quran menyebutkan memang daripada dulu Nabi-Nabi dah ada solat dah. Memang ada. Cuma caranya bagaimana, perincian tidak disebutkan. Faham.